Eh. Sungai Lawa. Oh, tak senang nak buat. Mana dia? Takkanlah saya panggil awak. Mana dia saya panggil awak? Saya ni nak mandi sungai. Saya nak mandi sungai. Takkanlah saya panggil awak. Awak macam ni event okey hari ni Event okey? Alhamdulillah Ikmal. Alhamdulillah. Semoga permudahkan segala urusan Mal. InsyaAllah Mal, insyaAllah. Awak memang saya minat awak sebenarnya. Saya minat awak. Betul. Janji saya minat awak. Ni Dia kalau memang saya minat Noor tak? saya kalau jumpa Kena awak dengar Noor minat Hazan. mana dia? Saya minat awak lah. Apalah awak ni? Mana awak ni? Tak ada lah. Saya itu nombor 4 tu kebetulan. Kebetulan. Sebab Heri mengatakan dia nombor 8. Saya cakap dengan dia, okey nombor 8 Azan tak apalah, kau ambil lah. Aku ambil nombor 4. Tak tahu pula dia yang keluar. Saya tak tahu apa-apa. Hazan ada call saya. Dia kata macam dia sangat happy dia dapat nombor 4 dengan Noor. Saya cakap kenapa happy sangat? Dia kata dia macam sehati sejiwa dengan Noor. Kenapa Noor tiba-tiba berkaju coklat? Macam mana Azan? Macam Hazan? Salah tu. Iqbal, bukan saya nak nama. Salah. Tolong. Aduh, mengajuk pula dia. Macam mana? Aduh. Saya tak sengaja sebab saya tak sengaja menyebut nama Azan. Saya tak sengaja. Tapi salah ke? Salah. Saya tak ada nombor Ikmal. Baca saya call. Hello bro. Lu nak merajuk apa bro? Kau salah sebut nama je tau. Saya call dia, saya direct dia. Jangan main gila lah. Salah sebut lah nak merajuk. Saya jengkel punya lah, saya jengkel. Saya jengkel punya orang. Jangan kepujuk-pujuk lah pula. Saya jengkel punya orang, betul. Ni dia naik. Siap lah dia. Naik lah lagi sekali orang dah ni. Tapi dia dah keluar lah. Saya akan cari ketua. Okey? Saya akan cari ketua tu supaya ketua tu akan maafkan saya. Tu dalam air Jegong. Budak penyu akan datang. Saya akan turun cari Jegong dalam ni. Okey, kira. 1. Mana? Noor of invitation. Mana dia? Oh, dia tengah fikir lah. Dia tengah fikir.